Kalau saya ada 700,000, saya akan beli kereta ni. Betul Jim? Betul. Serius, mantap. Nombor 1 saya akan buat 700,000 tu saya akan beli kereta ni. Nak tahu kereta apa? Stay tune. Barang padu brother. Aduh. Ram M3 competition. So guys, inilah dia BMW M3 competition. So inilah kereta yang saya katakan tadi tu. Kalau ada 700,000 saya akan beli. Tapi kereta ni tak sampai harga 700,000. Ini berharga 650,000 lebih kurang something lah untuk on the road. So BMW M3 competition yang menjadi kegilaan semua orang termasuk saya, sebab kereta ni adalah kereta sport dan dia boleh bawa jadi family car. Kalau yang betul-betul kereta sport yang macam cakap nak bawa jadi family car agak susah macam ni. Ni R35. Tapi yang untuk BMW M3 competition dia ada 4 pintu, dan kalau M4 competition itu memang 2 pintu lah. Apa yang menarik minat saya dekat satu, banyak. Nombor 1, engine dia power 3.0 liter, 500 horsepower, bucket seat, dan paling best kalau kereta sport macam ni kita boleh bawa family. So dia akan jadi satu tempat yang agak tenang lah kat belakang ni kan. Dia tak sempit, dia tak curve body dekat belakang. So serius smart dengan carbon lagi. Tak apa, sebelum kita masuk dalam, kita tengok dekat bahagian depan dulu. Kereta yang berharga 650,000, BMW M3 competition tahun 2023, unregister, nice colour, nice unit, nice spec, super laju, 500 horsepower, 0 to 100 3.4 second. So inilah dia BMW M3 competition. Kalau saya ada duit banyak tu, saya akan beli juga. Memang saya akan beli. So GTR tu akan jadi second choice, disebabkan yang ini dia boleh bawa family. So kalau kita tengok BMW model dia orang cakap hidung dia tu makin lama makin besar kan. Tapi itu adalah konsep yang terbaru BMW keluarkan. Tak banyak yang saya nak cerita dengan kereta ni, sebab ramai dah tahu pasal kereta ni, ramai yang dah tengok kereta ni. Kita tengok dia punya size sport rim. Berapa size sport rim ni? Kejap lagi saya akan ceritakan berapa kelaikan gaji. Okey, 19, 275, 35, 19 untuk depan. So kita tengok dekat bahagian belakang. Ini saya sambil lalu je ni, kita ceritakan apa yang ada kat kereta ni. Right, dekat bahagian belakang 285, 30, 20. So depan 19, belakang 20. So berapa kelaikan gaji untuk pakai kereta ni? Senang cakap, kelaikan gaji untuk maintain dan beli kereta ni kalau ada 30,000 ke atas dan lebih lah kalau boleh. Sebab dia BMW ni senang cakap dia high maintenance. So orang yang beli kereta ni of course yang ada more money lah. Dia ada 4 tip exhaust. Tak banyak saya rasa untuk buat kereta ni. Maybe nak buang cut off ke, atau tambah speed dyno horsepower ke. Kita tanya brother ni, kalau kau ada duit kau beli tak kereta ni Jim? Beli. Confirm? Kalau duit lah. Bukan kau minat FK8 ke macam tu dulu? Oh. Sebab dulu ramai pakai ni, payah nak pergi jalan jam apa semua. Oh ya ke? Ini FK8 still the best. Tapi kau kena tahu, dalam best FK8, bila kau jumpa lagi best, itulah nafsu kita. So kereta ni unregister, masih for sale. So kita sambil lalu je spontan untuk buat video hari ni. Saya jumpa member sini. So macam biasa, nak beli kereta, datang jumpa Arief Bahrin. Sebab mana kamera?
So saya dengan Nazim ni adalah kawan kampung saya. Kalau nak tahu sejarah kami start kereta Recon, Nazim lah hari-hari ikut saya pergi mana-mana, merata tempat. Cuma dia tak pernah hadir dalam video. Tapi hari ni dia ada dalam video. Lepas ni banyak Lepas ni banyak. Ni daripada first saya buat Recon, yang banyak support saya, yang banyak tolong saya. Kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Ni Nazim, tapi dia tak pernah expose dalam video. Saya rasa ramai customer dia ada dalam video ni, ramai kenal dia juga. Jim mantap. So apa kita nak cerita lagi Jim pasal BMW M3 competition ni? Jim, apa kita nak cerita lagi ni BMW M3 competition ni? Dia tak banyak cerita, dia sebenarnya datang kat showroom. Datang showroom. Jom kita tengok bahagian dalam pula Nanti kita review kereta kat belakang ni. So hari ni kita bukan nak review Korang kena faham, maksud review adalah kita akan ceritakan detail dari segi engine, spek, horsepower. Lebih saya ada cerita horsepower, tapi tak more detail lah. Kita nak sambil lalu saja untuk korang cuci mata. Kalau untuk review, kita akan buat betul-betul. Macam kita akan ambil satu unit kereta kat belakang tu, kita akan review luar dalam, semua kita akan bagi more detail. Tapi hari ni kita nak sambil lalu. Saya nak cakap tadi, kalau saya ada 700,000, inilah kereta saya akan beli. Jadi kita tengok bahagian dalam pula. So inilah keindahan dalam BMW ni. Nampak? Dia lagi satu kelebihan dia daripada FK8, dia electric seat. Oh kau ajar kau. Oh kau cakap FK8 tak ada electric seat dah. Ajar dia. Dia hina FK8 tu. Dia kata kelebihan kereta ni ada electric seat, yang itu tak ada electric seat. Okay, tak apa. So pada saya ini adalah keindahan mata memandang bila kita penat kan. Mode driving yang sebenar adalah ni lah yang saya kata tadi. Mode driving pemanduan yang sebenar, inilah adalah dia. Performance FK8, performance feel untuk kita driving. Ya Allah ya Tuhanku, selesa ni dalam ni. Dia punya full screen panel yang besar, ada HUD. Pak, ada HUD. So mileage kereta ni baru 11,582. Bucket seat, more carbon panel dekat sini. Nampak ni, ada carbon panel. So dekat dia punya seat ni pun, tengah-tengah ni pun ada carbon. Serius, selesa, memang selesa dia punya bucket seat. Apa lagi kita nak cerita? So kalau kita nak review lebih panjang kereta ni, nantilah, okay? Nantilah. Ni pun spontan je ni, kita nampak kereta ni tadi. Saya jumpa Jim. Nanti kita akan review lebih detail pasal BMW M3 Competition roof carbon. Serius Allah. Ini Kelantan balik hari, Terengganu balik hari, deliver kereta customer, tak ada masalah pada saya. Saya pakai FK8 tu pun, saya humblekan dia balik hari jauh-jauh. FK8 best tau. Memang lah kan, tapi member saya pakai engine pecah. Ui, nasib baik bukan saya Nasib baik bukan saya. So mana kaki-kaki kereta, nak try kereta ni, nak dapatkan satu feel pemanduan yang kelainan, memang ni lah. Ini dan ini. Oh, ini pun steam juga. Okay Jim, apa cerita video kita nak buat? Apa? Tak, ini kita bukan review. Ini kita just bagi orang cuci mata je. So next video yang kita akan buat, yang kita nak betul-betul review Jim ni kot. So ni ramai player lagi Jim. Ni ramai betul-betul minat kereta ni. Tapi yang ini tadi aku terus tak lena lah. Biasa aku cakap aku nak kunci. Lah, kita jumpa next video lah. Spontan je Jim, kita bukan nak review. Bagi orang cuci mata. Tak benar dalam mula tidur. So macam biasa kalau nak beli kereta, datang jumpa Arif Bahrain. Kita deal insyaAllah sampai jadi. Kita start balik, comeback balik untuk dapatkan BMW M3 Competition. Assalamualaikum. Bye. Thank you.